Assalamualaikum guys. Sekarang dah pukul 6. Aku dah siap nak turun. Sebenarnya tak boleh tidur malam tadi pasal ada benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. And katil ni gatal, bilik ni busuk dan agak keras sikit lah. Horror wait. Patut lagi murah. Untuk Lee Garden area harga dia 100-110 memang sebelah Lee Garden. Ini memang betul-betul sebelah Lee Garden. Tapi hadap lah. Kat luar tu best, kat dalam ni tak best lah. Okay. Chickens.
Bara. Ada kopi yang cun. Tadi dah stop dekat dataran Pak Bara. Boleh buat minum jap. Nanti makan kat Kuala Lantal. Ini kopi place plastik kat pantai Pak Bara. Hai, makan Pak Kerapau ni. Cantik tempat ni. Dekat Pak Bara. Apa nama kafe ni? 313 Pak Bara Cafe. Nice. hati abis sakit. Panas is real guys. Sekarang ada dekat Amazon PTT Trunk. Oh, tak ada awan atas ni. Aku memang kena berteduh je pasal tak cukup tidur. So jadi macam dengan panas gila, mata tu macam nak tidur. So bagi relax sekejap. Bini aku buat research yang hotel dekat Kuala Lantal mahal-mahal. Jadi maybe nak tidur dekat Krabi Town untuk hop in. Tak sure nak singgah Kuala Lantal dulu. Masa mengantuk gila. Semalam tadi dapat tidur 2 jam ke 3 jam pasal kena kacau. So sekejap lagi kita sambung. So dah decide untuk tak tidur kat Kuala Lantal. Pasal Kuala Lantal hotel habis lah. Tinggal hotel mahal-mahal. So tak worth it tapi Kuala Lantal. And then kita pergi Krabi. Dah book hop in Krabi Town je lah. Malah pergi Aonang. Ramai orang sekarang. Krabi Town dah 2 jam. Sekarang ada kat Trunk.
guys, sampai dekat Hopin Krabi. Ni rumah Bob YP ni. Aku beritahu tuan rumah. Sampai Bob. Rumah kau. Harap ada bilik kosong aku book online kat website ni. Tapi tak bayar lagi. Tahu apa tak. Pasal kat aku dah full. Right guys, sekarang nak pergi cari makan. Dah set up bilik. Dah mandi. So tadi gerak daripada Haknyai pukul 7 sampai Pak Bara pukul 11 lebih. Lepas tu lepak Pak Bara. And then sampai terang tadi dalam pukul 1 kot. Panas gila, jadi lepak kat terang jap. So sampai dekat hotel Krabi pukul 4. Sekarang ni cari makan, lepas tu beli something kat 7-Eleven. Lepas tu nak rest awal. Besok antara nak balik KL terus ataupun tidur mana-mana dulu lah. Bini aku suruh tidur mana-mana dulu. So kalau tidur mana-mana, aku rasa paling sesuai Betung. So aku ingat nak try buat 100 corners tu. Tak pernah buat lagi. Kalau tak, memang nak balik KL juga. 800 km dah ada. Relax boleh buat 12 jam. Gerak pukul 6 sampai 6 petang. Right. Kita makan kat restoran Adi. Dekat dia dengan apa nama hotel ni. So baik. Boleh jalan kaki.